Cadangan mewajibkan microchip bagi anjing peliharaan dilihat sebagai langkah penting untuk memperkemas sistem pemilikan haiwan dan menangani isu haiwan terbiar. Namun bagi memastikan dasar ini berkesan dan tidak membebankan, kerajaan digalakkan mempertimbangkan subsidi atau bantuan kos kepada pemilik, khususnya golongan berpendapatan rendah. Pengurus kempen PITA Asia, Abigail Forsyth berkata, di beberapa negara lain, kerajaan yang mewajibkan microchip biasanya turut menanggung atau mensubsidi kos bagi memudahkan pematuhan. So, we would encourage governments to make that as easy as possible on animal guardians by either covering the cost or subsidising it. There are also charities that work in many countries who can support guardians to microchip their animals if they can't afford that themselves. But for anybody who can afford to take care of that themselves, it's a very easy process to go to your local veterinarian. It's a very non-invasive procedure. The animal does not need an operation or anything like that. It's very simple. The microchip is simply injected into the dog or cat, and then your personal information is just added onto a database. Pada masa sama, pelaksanaan dasar ini perlu disokong dengan pangkalan data nasional berpusat dan penyelarasan lesen antara pihak berkuasa tempatan. Ujarnya lagi, tanpa sistem yang tersusun dan mekanisme pemindahan hak milik yang jelas, kewajipan microchip berisiko menjadi sekadar syarat pentadbiran tanpa impak penguatkuasaan yang menyeluruh. Punca kebanyakan penyakit adalah pengaliran darah yang tidak lancar, seperti sakit kepala, sakit badan, lesu, penat, tangan dan kaki rasa kebas, sesak nafas dan banyak lagi. Kalau kita biarkan, dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit darah tinggi, kencing manis, serangan jantung dan banyak lagi. Tasli dan Chen melancarkan pengaliran darah. Ia dihasilkan dengan cara moden dan berkualiti. Tasli, teman kesihatan anda.